Pemimpin dan delegasi negara anggota ASEAN mula berlepas pulang setelah menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-46 dan mesyuarat berkaitan yang berakhir pada Selasa. Pemimpin yang bertolak dari Malaysia ialah Presiden Indonesia Prabowo Subianto dari Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subang pada 3.35 petang Selasa. Ini diikuti Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra yang berlepas menaiki pesawat khas di Kompleks Bunga Raya pada 7.10 malam. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pula berlepas pulang dengan penerbangan komersial dari Terminal 1 KLIA pada 8.20 malam. Turut berangkat Perdana Menteri Laos Sonexay Sipadon pada 8.40 malam dengan pesawat khas di Kompleks Bunga Raya. Manakala Perdana Menteri Kemboja Hun Manet bertolak pada 9.30 malam. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pula pulang menggunakan pesawat khas di Kompleks Bunga Raya pada 11.30 malam. Sidang kemuncak ASEAN ke-46 berakhir pada Selasa setelah beberapa siri pertemuan peringkat tinggi bertujuan memperkukuh kerjasama serantau dan perkongsian strategik. Sepanjang 2 hari, pemimpin ASEAN menyertai beberapa mesyuarat penting termasuk sidang kemuncak ASEAN GCC kedua, sidang kemuncak ASEAN GCC China pertama dan sidang kemuncak segitiga pertumbuhan Indonesia Malaysia Thailand IMTGT ke-16.